Duh, time cuti ni lah. Hello? Ya. Cari bilik? Oh, nak cari bilik dekat mana? Bila? Hari ni? Alamak, hari ni saya ada emergency ni. Saya dekat hospital. Kawan saya meninggal. 5 bilik? 5 bilik? Kejap saya tanya saya tanya nurse sekejap. Hello. Tadi saya dah tanya dah. Nurse, dia cakap kawan saya tu hidup balik. Tapi boleh lah kalau nak ni. Nak bila ya? Boleh. Nak datang sekarang tak? Saya terus pergi sana. Okey, alright. Okey, jom. Hello, Assalamualaikum bang. Abang di mana ni? Waalaikumsalam. Ada ni belakang ya, ni. Saya sampai sudah ni. Belakang, sini. Oh, yang tu kah? Okey. Kejap bang. Apa kabar bang? Baik kah? Alhamdulillah. Jadi macam mana kawan abang? Hidup dah kah? Kawan? Dia mati hidup balik. Dah balik rumah apa? Jom, tengok bilik. Alright. So ni antara biliknya lah. Oh, yang ni. Okey. Iya, betul. Oh, cantik juga ni. Betul. Boleh tahan oh. Kita ada bagi tilam ada. Jadi apa kita dapat di sini ni? Tilam ada, almari ada, kerusi, meja, kipas, aircon pun ada. Aircon pun ada. Kita nak ambil 5 bilik ni. Kamu ada bilik? Kah? Kebetulan bang, ada 5 bilik. Ada 5 bilik. Abang je. Tapi kita orang semua kerja Singapura lah. Singapura? CIQ jauh ke dari sini? CIQ dekat je. Mana? Ni. Seberang je. Oi, dekat sangat ni. 10 minit jalan kaki sampai dah. Mantap lah bos.